Assalamualaikum, selamat berpuasa pada semua rakan-rakan. Terima kasih sudi like, follow and share konten daripada Roti Bersuara Channel. Untuk tajuk kali ini saya akan bawakan sebuah legenda yang sangat terkenal daripada Jawa Tengah yang dikenali sebagai Wewe Gombel. Okey, rupa parah Wewe Gombel ni bukanlah sigak mana kan. Dia pun sama juga dengan hantu yang lain. Muka amat mengerikan, rambut merabang, kuku panjang, kulit pucat. Cuma kelebihan dia tang ni sikit lah. Ada function dia juga tu. Okey, setiap kali tiba yang waktu maghrib, ibu bapa akan pesan kepada anak-anak supaya balik lekas, balik masuk dalam rumah, basuh kaki, basuh badan, lepas tu sembahyang maghrib. Tapi kalau kata depa ketegak, anak-anak ni ketegak, okey, ibu bapa akan gunakan lah memukakan legenda daripada Wewe Gombel ni. Depa kata apa? Hampa balik lekas, kalau tidak Wewe Gombel main ambil hang. Hang pun tak boleh beli rumah lama-lama ya, sebab dia bawa hang pergi kat sarang dia. Okey, legenda Wewe Gombel ni bermula pada zaman dahulu kala. Terdapat sebuah tempat yang dikenali sebagai Bukit Gombel. Okey, di Bukit Gombel ada satu perkampungan terpencil, dan salah satu penduduk dia adalah Wewe dengan laki dia. Okey, dia Wewe kahwin dengan laki dia dah lama dah, 20 tahun, tapi tak pernah dikurniakan anak. Jadi bila kata dia tak pernah ada anak, dia mandul. Jadi orang kata naluri keibuan dia tu masih ada, tetap kuat. Jadi dia amat sayangkan kanak-kanak lah. Dia bukan takat sayangkan kanak-kanak, malah dia amat sayangkan, cintakan suami dia. Cerita dia bermula apabila satu hari Wewe Gombel dia pergi ke pekan untuk membeli barang dapur. Dia keluar 3-4 jam tu, kemudian dia balik. Bila dia nak balik, dia menyedari ada orang kata kasut dah. Kasut milik wanita lain ada kat depan pintu rumah dia. Jadi Wewe Gombel pun tak cakap banyak, dia pun terpa masuk. Dia nampak laki dia berselingkuh dengan wanita lain. Ternyata suami dia dah curang. Jadi akibat dirundung rasa marah, Wewe Gombel bertindak untuk laki dia. Lepas tu orang kata sekali perempuan tu, bila kedua-dua yang mati di tangan Wewe Gombel, lalu Wewe Gombel larikan diri sembunyi kat dalam hutan. Perbuatan Wewe Gombel tu diketahui oleh seluruh penduduk kampung. Jadi mereka bertindak untuk memburu Wewe Gombel dan tangkap dia. Wewe Gombel bersembunyi dalam hutan berhari-hari juga. Selama berhari-hari tu jugalah penduduk kampung kepung dia. Bila kata dia tak ada pilihan lain nak selamatkan diri, dia option dia paling last, dia pun diri dah sendiri lah. Jadi dari situlah legenda hantu dia bermula. Saya katakan tadi lah, Wewe Gombel ni walaupun muka dia sama dengan orang kata hantu yang lain, cuma sifat dia tu berbeza. Selalunya dia punya modus operandi dia akan ambil budak-budak tu, dia suruh belakang celah tek dia tu, lalu dia bawa balik kat sarang. Satu kisah lah pernah terjadi kat Medan pada tahun 2017. Okey, tahun 2017 ada satu tragedi budak hilang. Selama 3 hari tu penduduk kampung pergi cari budak tu merata-rata, masih tak jumpa. Bila kata masih gagal dijumpai, mereka pun cuba longkan azan lah. Longkan azan kat sebuah hutan yang dipercayai budak-budak tu berada last sekali. Bila mereka dah longkan azan 3-4 kali tu, secara tiba-tiba budak tu pun keluar daripada celah pokok. Jadi mereka pun pelik tadi cari apa tak ada pun, makin cari tak ada pun, usaha cari tak ada pun. Mana budak ni boleh ada kan? Jadi mereka berpendapat bahawa budak tu disembunyikan oleh Wewe Gombel. Pada apa yang saya baca, asal-usul legenda Wewe Gombel ni bermula daripada 2 jenis garis zaman. Yang pertama dipercayai daripada zaman orang kata budaya Hindu dalam masyarakat Jawa tu sendiri, mungkin dalam tahun sebelum Masihi sampai ke tahun Masihi. Manakala yang kedua pula, sumber yang kedua saya baca daripada abad ke-13 ke-15, iaitu zaman Kesultanan Mataram. Okey, tapi banyakkan yang menyebut daripada lagi orang kata sumber kedua tu sendiri
Ada banyak sebab juga mengapa WB Gombel bertindak macam tu. Antara satu sebab yang paling saya rasa berminat nak tengok tu adalah sebab WB Gombel nak mengajak pada ibu bapa bahawa tiasa sayangkan anak-anak mereka. Jangan biarkan anak mereka berkeliaran di waktu maghrib. Kalau tidak anak mereka hilang lah. Macam satu moral lah. Satu moral pada masyarakat Jawa tu sendiri pada zaman dulu. Sekian legenda WB Gombel yang disampaikan ni. Terima kasih sudi like, follow and share konten daripada Roti Bersuara Channel. Okey, hampa sila follow, setia follow channel saya untuk lebih banyak mitologi saya kupaskan di masa akan datang. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.